Assalamualaikum, selamat petang. Okey, selamat datang ke channel kami Kaki Pancing. Hari ni aku berada di kolam air Tuari. Kolam yang tu lah. Aku berada di kolam di tengah-tengah kebun durian dan juga sawit. Hari ni aku bersama dengan Amy, cuba mencari haruan. Macam biasa guys, macam ni mancing kat sekitar-sekitar kampung je lah. Nak mancing laut tak boleh, mancing air masin tak boleh. Yang ada spot pun kat kampung, spot air tawar. Jadi mancing je lah haruan. Okay, aku dah sampai spot. Jom mancing. Yes, alhamdulillah, dia bagi satu kali lagi rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So okay guys, kita try kat sini. Kita try mentok pula. Itu hari kat sana, hari ni kat sini. Ikan kau tak pindah-pindah ke? Tapi mungkin juga kan, sebab generator kat sini kan, generator bising. Oh, kau dah bus bunyi durian. Betul lah, sini tak ada ikan lah, kita pergi sana. Jom kita pindah. Ya, ada halangan pokok ni, agak payah sikit nak baling. Untuk main belah sana. Main tengah sikit tak apa. Hari ni saja nak main top. Sebab itu hari dah try main SP. SP boleh tahan lah, gasak jugalah. Kita try main top lah hari ni. Jam pukul 10 minit lagi pukul 6. Kita start tadi dalam pukul 5.45. Kejap je ni, dalam pukul 7 kan kita balik. Tak boleh lama. Kita nak top apa? Tak nak top, kita main SP lagi. Ada curut belakang ni. Mana? Belakang, entam lah. Dah tangkap belum? Aku baling tadi ngejar Dia kejar je? Ada talapia merah tu geng. Betul? Talapia merah, banyak juga. Iya. Boleh mancing, serius lah. Ni, Mana? serius lah. Talapia merah tu boleh kita mancing tu. Mana? 1, 2, 3. Ha kan? Oh tu? Ikan dah habis. Mungkin kot. Toi kita mancing panas kan. Cuaca main peranan juga cuaca ni.
Dia punya action. Main-main. Pasang kuda-kuda tu. Campak Rod pun tahu. Strike. Alhamdulillah. Yes. Dia nak warna tembikai pula, guys. Ada barang. Masih ada barang. Kita ambil gambar dulu. Dia punya tarik boleh tahan, guys. Terkejut Dan. Aduh, hai. Oh, kuat lagi ni. Okey. Saiz yang lebih kurang dalam 400-300 gram kot. Tapi okey lah saiz dia. Jadi jom kita lepaskan. Ikan dah nak start makan, guys. Lama nunggu ni. So kita pulang balik. Wih. Okay, baik. Mantap. Di hati tadi kita nak main soft frog. Lebih tak ada yang mengentam, pakai SP lah. Mungkin keadaan air kat sini dalam kot. Jom kita cuba cari strike lagi. Sebab tadi dia makan pun SP aku berada di dalam air. Maksud aku di dalam, di dasar. Bukan dalam air, dalam memang dalam air. Apa dah kau ni? Dah setengah jam kita cast, baru satu ekor. Ini pun belum naik lagi. Tak apa, ada banyak masa lagi. Ada setengah jam lebih lagi. Macam biasa guys, mancing ada kalanya ada kalanya tiada. Nasib lah kan. Padahal spot ni kau hari gasak kot. Ikan pun kita lepaskan banyak kot. Mungkin faktor cuaca. Hari ni pun gelap. Oh, gelap macam nak hujan lah. Tapi harap tak hujan lah. Okay, kita sambung mancing lagi. Harap ada lagi. Let's go. Tahu lah.
Pokok ni. Tahun lagi gitu kan. 2 tahun lagi tu meriah lah ni. 2 tahun? 2. Dah pagar. Ha? Dah pagar sini. Ya ke? Janganlah. Kita try ke belakang kejap. Mana? Belakang lah sebelum waktu-waktu terakhir ni. Ada ni bukan tak ada. Dia tak nak masalahnya. Pukul 6.40. Masih lagi mencari. Kita berpusing-pusing satu kolam. Tak apa. Kalau dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, kita nak buat macam mana kan. Tak lekat. Tak lekat. Dia rembat ekor je. Ada. Dia rembat ekor aja. Dia rembat ekor aja. Bagi lagi. Dah nak ujung-ujung ni. Nasib-nasib lah. Ada-ada lah, tak ada dah. Yes. Alhamdulillah. Yes. Baru aku cakap tadi, ada-ada tak ada nak balik. Dia bagi satu kali lagi rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Oh. Bayan tengah. Mujuk tengah. Hai. Alhamdulillah, ada rezeki lagi. Biasa bergambar. Aku nak ambil gambar kau lari kenapa? Amlau. Hei. Kau hate jualan aku kenapa? Kau ni lah. Okey, seperti biasa kita release. Kita release, nanti kita datang lagi. Okey. Member sana tengah kumpau guys. Tak apalah. Hari ni bukan rezeki dia, rezeki kita. Rasanya nak lepas kat belakang kan? Ha? Okey, kita lepaskan kat parit kecil ni. Okey. Okey, lepas belakang.
Ha? Okay guys, minit lagi pukul 7. Kita cukuplah sampai ni je. Okay guys, sampai di sini saja. Dah nak maghrib, kita orang nak agak balik ya. Aduh. Sekejap gatal pula kaki aku. Okey, cukup sampai di sini saja. Hari ni adalah saiz 2 ekor. Kita berada di kolam permainan kita orang. Spot tak lock. Siapa yang tahu tu tahulah. Yang tak tahu kita tak beritahu lah. Dia separuh lock. Dekat je dekat kawasan kampung. Kita orang budak kampung. Jadi mancing pun macam jaga kampung. Padahal kan. Okay. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Let's go. Assalamualaikum. Hari berurut. Saya sebagai penolong pembantu peribadi saya spot, saya kumpau 2 hari. 2 hari betul-betul member kumpau. Hari ni 2-0 Kita terima je lah kenyataan. Biasalah mancing. Okay.